Jom tengok soalan ni. Soalan ini dari Terengganu 2024, kertas 2, soalan 2. So tajuk dia adalah janjang. Soalan ini saya sudah ubah soal. So nombor ni dia boleh ditulis dalam bentuk inilah. So ini adalah nombor perpuluhan tak terhingga lah. So ini dia repeat dia adalah 1, 2, 3 lah. Okay. So sini dia suruh kami menggunakan hasil tambah ke tak terhingga. Dia minta kami cari nilai H. Okay. So 0.12 ni, so kami pisahkan mereka lah. So jadi 0.123 tambah 0.000123 tambah 0.6 biji sifar 123 dengan ada lagi lah. Okay. So di sini ini sebagai sebutan dalam janjang lah. Okay. So nisbah punya mereka, nisbah punya saya tak boleh guna A. Okay. So nisbah sebenarnya sama dengan ini per ini. Okay. So sini kami dapat 1 per 1000. Okay. So sini lepas tu kami guna hasil tambah ke tak tinggal lah. Okay. So SV ni kami akan dapat 0.123 tolak per 1 tolak ini. Okay. So sini kami akan dapat 41 per 333. So bermaksud H sama dengan 41. Okey, B tu. Raja 2 menunjukkan beberapa buah semi bulatan. Okey, so lilitan bagi setiap semi bulatan membentuk janjang geometri lah dengan diameter semi bulatan terkecil ialah 6 mm dan setiap diameter berikutnya bertambah sebanyak 50%. So dia minta kami bentuk 3 sebutan pertama bagi lilitan semi bulatan tu dalam sebutan pi. Okay. So kami mau cari lilitan. Okay. So lilitan semi bulatan. Okay. So untuk first term dia adalah dia adalah semi bulatan. Dia bukan bulatan. So bermaksud sini adalah pi je lah. Okay. So bermaksud untuk first adalah pi 3 sebab dia punya diameter ada 6 lah. Okay. So untuk yang second dia adalah pi, tapi yang ini dia mau dia diameter tambah sebanyak 50% kan. Okay. So sekarang kami buat diameter dia. Okay, saya tulis nombor dululah. Okay. So diameter dia jadi 6 1.5. Betul. Dia tambah 50% lah, tapi mau bagi 2 sebab pi j mah. Okay, macam tu. Okay. So yang next sama juga. Dia tambah lagi 50%. So sini sini terlalu dekat lah. 1.5 square, tapi sini per 2 pi. So sini kami pemudahkan ni belakang dah lagi dah. So sini kami pemudahkan dia, kami dapat 3 pi, 4.5 pi, lagi 6.75 pi. So ada lagi. Okay. So 3 sebutan pertama adalah untuk ni. Ni adalah lilitan semi bulatan lah. Okay, 2 tu. Hitung diameter semi bulatan yang kelima. So sekarang dia fokus pada diameter. So untuk diameter kami pun boleh list dululah. Okay. So diameter first adalah 6 mm. Yang next dia tambah sebanyak 50%. Bermaksud 6 darab 1.5. Next dia tambah lagi 50%. 6 1.5 square. So ada lagi lah. So dari sini kami dapati bahawa saya tak baik guna so saya mau guna ni nisbah punya. So nisbah punya kami akan dapat dia adalah 1.5. So sini kami guna konsep TN lah. So diameter semi bulatan kelima. So bermaksud A, lepas tu N, power N minus 1. So sini lah. Okay. So sini kami dapat 30.375 beri unit lah mm. 3 tu diberi jumlah panjang lilitan Jumlah panjang lilitan. So bagi semi bulatan ke N ni. So ini minta kami cari nilai N. So ini kami sambung dari B1 tu. So dari B1 tu kami sudah dapati mereka punya, kami mau cari dia punya A dahulu. Okay. So A tak boleh guna A sebab setiap soalan lain. So nisbah sebenarnya untuk diameter untuk panjang lilitan sama dengan 4.5 pi
per 3 pi. So sini kami akan dapat 3 per 2. Okay. So sekarang dia mau n sama dengan 124 point ini. Okay. So sama juga kami plug in je. So jadi 3 pi. Lepas tu 3 per 2 power n sini sama minus 1. This one sini adalah 3 per 2 minus 1 sama dengan yang ini. Okay. So nanti kami boleh permudahkan, kami akan dapat 3 per 2 power n minus 1 sama dengan 665 per 64. Then 3 per 2 power n sama dengan 729 per 64. Dan kami 3 per 2 power n sini kami boleh ubah sesuaikan dia jadi 3 per 2 power berapa? Power 6. So maka n equal to 6.